Kebolehan dua anak muda dari Malaysia melambung roti canai di Expo 2025 Osaka berjaya membuatkan pengunjung dari serata dunia terpegun. Ada yang sanggup beratur sehingga 2 jam untuk menikmati kelazatan juadah popular tanah air diperkenalkan Muhammad Muiz Ruzaini dan Muhammad Zul Imran Zulkifli. Muhammad Muiz dari Pokok Seni Kedah berkata, dia dan rakannya tidak menyangka dipilih menjadi sebahagian daripada delegasi Malaysia ke Expo 2025 Osaka bagi memperkenalkan keenakan masakan Malaysia di pentas dunia. Pertama sekali memang amat seronoklah. Sebab saya dapat mengetengahkan lagi makanan tradisi Malaysia iaitu roti canai. Dan saya dapat menarik perhatian negara-negara lain untuk menonton dan lebih mengenal apa itu roti canai. Muhammad Muiz berkata keberadaannya di Osaka sejak 12 April lalu adalah peluang pertamanya mempromosikan roti canai ke luar negara. Untuk sepanjang Expo, kita bermula daripada 300 keping ke 400 keping dan makin hari sambutan makin meningkat dan meningkat. Sehingga hari ini kita paling banyak iaitu semalam iaitu 1,580. Roti canai yang dijual di Expo ini berharga 1,680 yen iaitu kira-kira RM50 bagi satu set lengkap dengan kuah dal dan kari ayam. Walaupun harganya mahal berbanding di Malaysia, namun pengunjung tidak putus-putus datang. Apabila mereka habis makan, akan datang kepada kami dan berkata sedap. Oishi, delicious. Pengunjung komen amat puas hatilah. Dan ada juga yang sanggup datang apabila kami tanya, mereka cakap ini kali ke-5 dan kali ke-6. Mereka datang untuk roti canai semata-mata. Muhammad Muiz dan Muhammad Zul Imran akan berada di Osaka sehingga Expo berakhir pada 13 Oktober depan. Mereka di sini bukan sahaja menyajikan roti canai kepada pengunjung, malah turut beraksi dalam persembahan roti canai terbang yang menjadi acara tarikan utama. Pengalaman lucu apabila mereka minta roti canai, mereka minta untuk sambut roti canai yang kami sedang terbang, dan bila kami baling, mereka pun bertangkap. Itu momen paling lucu lah untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung ke pavilion Malaysia. Tamat Expo nanti, Muhammad Muiz bercadang untuk kembali ke Kedah dan mengembangkan perniagaan roti canai yang diusahakan keluarganya di kampung.